Saya nak kecek Taning. Saya boleh juga kecek Melayu rasmi. Di Taning panggil Melayu rasmi. Tapi saya takut kita tak kena. Kata Taning kecek besai mana? Baik mana? Baik mana tu capur sia dah juga. Kecek besai mana? Nah, jadi saya pernah pergi ke Indonesia. Berjumpa dengan orang Melayu di Indonesia, di Medan. Dia kata, oh geno orang Thailand berkecek Melayu boleh. Saya pergi ke Singapura, saya kecek Melayu. Orang Singapura kata, begeno orang Melayu Taning apa orang Thailand berkecek Melayu boleh. Kita sudah orang-orang baru-baru sudah tak kenal dah. Orang-orang tua dulu memang kenal, tapi orang-orang baru mungkin tak kenal dah. Jadi di situlah saya ingin mencerita tentang sejarah-sejarah kami. Kami ini adalah sejarah sebuah kerajaan Melayu Utara. Dari abad pertama lagi. Abad pertama kita ada kerajaan Melayu yang besar di kawasan-kawasan bumi yang kami duduk, iaitu kerajaan Langkasuka. Langkasuka tua memang di Kedah. Tapi setelah mana Langkasuka tua berpindah ke Patani, kita adalah kerajaan Langkasuka. Sampai ke abad ke-10. Sampai abad ke-10 Islam mula masuk di kawasan-kawasan Patani. Sampai ke abad ke-14 adalah seorang ulama daripada Samudera Pasai masuk menyerukan raja-raja Islam untuk memelukkan Islam. Setelah mana raja-raja memeluk Islam, disitulah muncul sebuah kerajaan Melayu Utara, yaitu kerajaan Patani Darussalam. Kita mempunyai kerajaan, kita mempunyai raja-raja. Bukan hanya lelaki saja yang menjadi raja. Bahkan ada perempuan-perempuan juga menjadi raja di Patani. Yang mana Profesor sudah sebut tadi, ada raja hijau, ada raja biru, ada raja ungu dan juga ada raja kuning. Semenjak abad ke-14, kerajaan-kerajaan Melayu Patani semasa tu bukan hanya raja daripada orang petani saja, ada raja daripada Kelantan. Kita tak sebut. Banyak-banyak orang tak sebut. Kerajaan-kerajaan perempuan daripada Kelantan juga. Ada. Ada Mas Syayam. Ada Raja Dewi. Ada Raja Mas Syayam, Raja Dewi. Raja Bakal daripada Kelantan. Kita adalah sebuah serumpun tanah Melayu. Tapi siapa ke tahun 1780 ni, Taning kalah perang. Kita nasib tak baik. Orang Taning nasib tak baik. Kita kalah perang pada tahun 1780 ni. Raja-raja kami dibunuh. Pemimpin-pemimpin kami dibunuh. Ulama-ulama kami dibunuh semasa perang. Tapi walaupun kita banyak dah orang-orang kita mati sewaktu tu, orang Taning rela kagak nodok bawah kerajaan Asia. Tak, dia tak rela. Selepas pada kerajaan Taning kalah pada tahun 1785, ada kebangkitan daripada pemimpin-pemimpin semasa tu. Ada Tengku Lamidin dibunuh, kerak kepala bawa ke Bakok. Ada Datuk Pangkalan dibunuh, kerak kepala bawa ke Bakok. Mereka anggap kata Taning, orang Taning ni tak bangkit dah, habis dah raja-raja, pemimpin-pemimpin habis dah. Ada lagi. Selepas pada tu ada pemimpin-pemimpin ulama bangun membangkit melawankan untuk membebaskan pemimpin Taning. Tapi setiap kali kita bangkit, kita kalah. Setiap kali kita bangkit, kita kalah. Tapi kekalahan kita saat ini, adakah kita lemah? Tak. Kita pernah bergabung dengan 4 buah negara Melayu, negeri Melayu semasa itu. Pada tahun 1832, kalau Kedah kata musuh bisik. 4 buah negara dipimpinkan para ulama. Semasa itu Abdul Samad Palembang, Syekh Daud Al-Fatani, dan juga banyak ulama-ulama masa itu kelik daripada Mekah, kelik daripada Palembang, daripada seluruh bumi-bumi Melayu, berperang untuk membebaskan bumi-bumi Melayu. Nasib tak baik lagi, kita kalah lagi. Abdul Samad Palembang dibunuh. Banyak-banyak orang pemimpin-pemimpin ulama-ulama kita dibunuh semasa tu. Habis dah kena. Habis dah kayak orang Taning, tak bangkit dah kayak kena. Bangkit lagi. Kita bangkit lagi melawan terus menerus sehingga sampai ke tahun 1909. Sampai ke tahun 1909 kita dibahagikan oleh British dengan perjanjian Anglo.
Dengan tanpa ketahui, dengan tanpa izin orang-orang tempat teh. Orang Melayu tanding tak izin, tak rela sekali. Yang mana sia dengan British bahagikan bom tanding. Pecahkan, bahagikan kita daripada saudara-saudara kita. Bahagikan, putuhkan dengan sepadan saat ini sehingga di hari ini kita tak kenal dah orang-orang di sana. Kita tak kenal dah keluarga-keluarga kita yang ada di sana. Saya berjumpa dengan orang Malaysia, banyak-banyak orang Malaysia kata, keturunannya dia memang daripada tanding. Putus dengan sebab British yang memotongkan kita, memutuskan kita. Alangkah sedih pun, sedihnya kita sendiri juga memutuskan keluarga-keluarga kita. Setelah mana dibahagi Patani di bawah kesedihan berpuluh-puluh tahun, sia membawakan satu polisi semasa Pibun Songkram pada tahun 1940. Dia bawa polisi apa? Dia bawa polisi Rattaniyom Thai ataupun nasionalis Thai. Bagaimana dengan dia buat dengan orang Petani? Dia memaksakan kita satu agama, satu budaya, satu bahasa, satu identiti. Tutupkan pondok-pondok, bunuhkan pemimpin-pemimpin ulama, paksakan kita tak boleh pakai kain sarung, tak boleh berbusana Melayu. Kita dipaksa sewaktu tu. Setelah mana kita dipaksa, mereka anggap kata, oh mereka berjaya. Mereka berjaya dah menghapuskan bahasa Melayu. Karena mereka pernah berjaya. Mereka pernah berjaya di kawasan Setun, yang mana Setun dulu dimiliki oleh Kedah, tapi dibahagikan dengan perjanjian Anglo kepada Siak. Di hari ini, di Setun hanya 50% orang yang boleh kecek Melayu lagi. 50 tahun dulu 85% orang Setun boleh kecek Melayu, di hari ini tinggal hanya 5%. Setelah mana polisi-polisi yang keluar tadi, ada tokoh-tokoh ulama kita yang bernama Haji Sulong bangun melawat dengan secara damai, minta kepada kerajaan Asia merentah di Patani ini harus sesuai dengan keadaan di Patani. Tapi akhirnya bagaimana Haji Sulong dibuat? Haji Sulong dibunuh, bubuh dalam gundi, tahak dalam sungai. Setelah mana Haji Sulong tak ada, kehilangan Haji Sulong, tak ada dah orang Petani bangkit, tak ada dah orang Petani melawat. Dah orang Melayu di Petani tak serik. Orang panggil orang Petani kata tak serik, tak rela. Lawat, bangun. Bangkit lagi. Kita bangkit lagi walaupun habis dah budaya-budaya kita sudah habis dah, sudah nak hilang dah. Bahasa-bahasa kita sudah nak hilang dah. Tapi kita anak-anak muda sekarang, kita mula sedar. Kita mula menanamkan kepada anak-anak muda kita tentang sejarah-sejarah mereka. Kita menanam kepada mereka-mereka, kita bukanlah orang-orang yang lekeh. Kita bukan orang yang kecil. Kita bukan orang yang halus. Kita hebat. Kita pernah hebat. Kerajaan Patani dulu pernah buat meriam, hantar kepada negara-negara luar. Kita ada meriam paling besar di kawasan ini. Kita ada masjid yang guna bata. Masjid pertama dalam Asia Tenggara yang guna bata ialah Masjid Gresik. Kita mempunyai kehebatan. Kita menanamkan sejarah, kita menanamkan kejati diri kepada anak-anak muda kita. Sehingga kita mulai bangkit Melayu Raya. Kita mula buat perhimpunan Melayu Raya. Kita mula guna pakai busana Melayu. Setelah mana dulu-dulu kita tak boleh pakai. Hampir nak hilang dah. Kita mula kita pakai baju Melayu. Kita mula bawa kain lepah. Kita buat kampung-kampung kita ada pintu gerbek. Mereka cuba menghalang. Tapi kita sekarang ni tak seperti dulu. Dalam masa 20 tahun ni kita membangunkan anak-anak muda kita dengan pendidikan. Kita mendorongkan mereka belajar di undang-undang di Bangkok. Kita mendorongkan mereka belajarkan politik. Supaya mereka memahami. Supaya mereka faham apa yang sia buat terhadap kita dan juga bagaimana kita akan menerus masa depan. Kita bangkit buat Melayu Raya. Sampai sekarang ni semakin tahun semakin kuat, semakin tahun semakin banyak. Supaya orang-orang luar semua ni boleh tahu. Orang-orang di Malaysia boleh tahu kata masih ada saudara dia di Patani. Orang-orang Indonesia, Melayu di Indonesia, Melayu di Riau, di Aceh, masih ada saudara-saudara dia di Patani. Masih ada bangsa Melayu di Patani. Dan juga kita anak-anak muda di Patani, kita berharap semangat Melayu Raya bukan hanya ada di Patani. Semangat Melayu Raya bukan hanya ada di Patani.
Semangat Melayu Raya akan adakan di setiap tempat, di setiap bombing yang orang Melayu duduk. Dan juga saya seru kepada kita-kita semua, kita akan mewujudkan seperti mana hang tuah pernah kata dulu, Melayu tak akan hilang di dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.